4 individu yang aktif melakukan pecah rumah secara solo, termasuk seorang yang cuba melakukan samun pada Februari dan Mac tahun ini, berjaya diberkas dalam tempoh kurang 2 bulan. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patik berkata, keempat-empat suspek berusia antara 31 hingga 58 tahun itu ditahan dalam serbuan berasingan oleh Pasukan Bahagian Siasatan Jenayah IPD Melaka Tengah. Menurutnya, antara individu yang ditahan termasuk seorang pengawal keselamatan yang dikenali sebagai Saleh Solo berusia 48 tahun yang baru sahaja dibebaskan dari penjara pada Januari lalu. Kes ini berlaku semuanya dalam bulan Mac ni yang kita telah berjaya selesaikan. Panggil dia Saleh, Encik Saleh Solo Pecah Rumah, di mana beliau ni berumur 48 tahun. So beliau ni bekerja sebenarnya di luar kawasan Melaka, tetapi dia melakukan kegiatan pecah rumah ni di kawasan Melaka lah, dan setelah itu dia akan, setelah melakukan jenayah, dia akan pergi bekerja semula. Ada 2 kes sebelum ini yang melibatkan kes dadah dan 1 kes samun, dan beliau ini juga baru keluar daripada penjara. Selain itu, pihak polis turut menahan seorang penganggur berusia 31 tahun yang digelar Jebot Solo kerana disyaki terlibat dalam cubaan merompak pada Khamis lalu. Penahanan kesemua mereka yang bergerak secara solo ini berjaya menyelesaikan beberapa kes pecah rumah dengan jumlah kerugian dianggarkan kira-kira RM76,000 serta 1 cubaan samun. Menurut Christopher, modus operandi suspek adalah menggunakan motosikal dan bertindak secara bersendirian. Seimakan mendapati kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan kes jenayah dan dadah, malah seorang daripada mereka didapati positif dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 457, 380, 411, 393 dan 384 Kanun Keseksaan.